beza wasiat, hibah dan faraid. Okey, saya terangkan tentang wasiat dahulu. Wasiat ini adalah pemberian setelah seseorang itu meninggal dunia. Sekiranya dia meninggal dunia, dia mewasiatkan kepada seseorang, contohnya yang bukannya waris faraid dia. Dia ada dua syarat, iaitu pertama, mestilah pemberian kepada bukan ahli waris faraid. Yang kedua, tak lebih daripada 1/3 harta pusaka setelah ditolak dengan hutang serta kos pengebumian si mati, dan dia mestilah bukan kepada ahli waris faraid. Dia ada dua syarat ini. Manakala untuk hibah pula ialah pemberian kita semasa kita hidup. Contohnya, pemberian kita kepada seseorang yang kita sayang. Kita nak berikan harta kita kepada ibu kita, kepada isteri kita, kepada anak kita. Contohnya, kita beri semasa hidup. Manakala faraid ini adalah hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, dan di dalam ijma' para ulama. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12 dengan 176 telah ditetapkan bahagian masing-masing. Bermakna kita tidak boleh melawan faraid. Faraid itu adalah yang utama, yang pertama sekali untuk orang Islam dalam pembahagian harta pusakanya. Wallahu alam, semoga ia bermanfaat. Saya berada di Teluk Panglimagarang, Teratak Sofia. Ini adalah bilik yang pertama di Masam-Masam Manis. Tuan-tuan boleh jemput datanglah ke Teratak Sofia Homestay, Teluk Panglimagarang.